Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So menu pagi Najwa hari ni adalah nasi lemak sambal sotong. Nasi lemak Najwa ni simple-simple je, tak ada kacang dengan ikan bilis sebab Najwa malas nak goreng. Cuma ada sambal sotong dengan telur rebus. Itu pun dah cukup mantap dah ya korang. Gitulah. Pagi-pagi ni Najwa selapar. So bila Najwa tengok atas meja ada lauk ni, so Najwa pun dah halalan tu lama tak buat konten, Najwa pun buatlah konten. Begitulah. So kepanjang pun usah tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa menggunakan masa. Jomlah kita mula bismillah. So jomlah kita mula rasa. Bau dia tu sangat melerikan ya korang. Memang kuatlah bau dia. Najwa makan pakai glove je korang sebab tangan Najwa tengah pedih, ada kulit yang terkupas. Bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sedap korang. Suapan pertama tu memang nikmat gila lah. Sumpah sedap gila korang ini. Banyaknya sotong dia. Panas lagi korang. Najwa bangun-bangun tu memang terus makan ni korang, terus Najwa buat mukbang. Sebab bau dia kuat tau, sampai ke bilik bau. So Najwa pun rasa macam nak makan. So Najwa tu dah lalam buatlah konten sekali. Nampak sedap. Sambal ni rasa dia pun tak pedas mana tak korang. So memang ngam lah, memang sedap. Adik Najwa pun boleh makan tadi. Sedap gila.
Sedapnya. Potong dia lembut tak korang. Memang sedap gila. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita beri next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.